Pais ikan bersama daun ulam-ulaman. Sedap sangat. Inilah semua bahan-bahan yang saya gunakan. Ikan ni saya lumurkan dengan kunyit dan garam. Kemudian yang ni bahan kisar. Bahan kisar nanti saya ada tuliskan. Yang ni belimbing bersama dengan lada cili. Fresh dari pokok. Dan ni juga bahan-bahan ulaman. Bahan-bahan ulaman tu pilihlah letak apa. Saya letakkan daun kesum. Ada pucuk ulam raja. Kemudian ada pucuk ubi. Daun selum pun ada. Macam-macam daunnya. Untuk bahan kisar kita letakkan sedikit gula, sedikit garam dan sedikit serbuk perasa jika suka. Kemudian kita kacau-kacaukan dia rata. Tak lupa saya letakkan sedikit irisan kasar daun kunyit dekat dalam bahan kisar ni tadi. Kemudian saya masukkan 2 sudu besar paste tom yum ke dalam kita punya bahan kisar ni tadi. Okey, kita bolehlah start membungkus. Layukan daun pisang secukupnya. Susunkan kita punya daun ulaman ni tadi. Kemudian kita letakkan sambal dan kita letakkan kita punya ikan. Lepas tu sebelah belakang ni pun kita letak. Macam ni saya terlupa letak tadi. Saya letakkan bahagian belakang ni. Lepas tu saya terbalikkan. Letak lagi sambal. Kita susunkan pula bahan ulaman kita ni tadi. Dekat atas kita punya ikan ni. Kemudian kita ada sambal dia lagi. Kita lapikkan dengan sambal. Susunlah sehingga kita punya bahan-bahan ulaman kita ni habis. Ada limau nipis, saya perahkan dia punya jus sedikit dekat atas kita punya bahan-bahan ni tadi. Kemudian kita taburlah lada-lada cili tadi di atasnya bersama dengan belimbing buluh ni tadi. Kemudian kita bungkuslah kita punya bahan-bahan ni tadi dengan daun pisang. Banyak daun pisang lagi bagus. Sebab saya menggunakan teknik kukus, jadi saya banyak gunakan daun pisang. Kita dah bungkus dia mulik-mulik, apa lagi? Kita didihkan air dan kita kukuskan bahan-bahan kita ni tadi. Kita kukuslah sehingga ikan kita tu betul-betul masak. Saya kukus lebih kurang dalam 40 minit gitu hingga 45 minit menggunakan kukusan. Nak guna kukusan macam mana tak masalah. Bila dah kukus dah sampai masanya, kita angkat. Lepas tu macam ni lah keadaan dia. Panas ni, kita buka pelan-pelan. Tengok tu berasap lagi. Lada cili tu memang saya suka letak sebiji-sebiji. Kalau kita nak makan, kita pecahkan. Yang tak suka pedas, tak payah ambil lada cili. Macam tu. Bila dah siap masak, apa lagi? Ambillah nasi 1 pinggan. Makanlah pula dengan kita punya ikan dan bahan-bahan ulaman yang kita kukus ni tadi. Masya Allah, tabarakallah, memang sedap. Jika video ni bermanfaat, apa lagi? Sila kongsikan dengan rakan-rakan yang lain. Bye.